Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat spaghetti tom yum. Baiklah, kita akan terus ke langkah-langkah dan bahan-bahan untuk membuat spaghetti tom yum. Bahan-bahan yang diperlukan: pertama, minyak; kedua, bawang Holland; seterusnya dash lady, whipping cream dan juga paste tom yum. Akhir sekali, jangan lupa mie spaghetti. Pertama sekali, rebuskan spaghetti sekitar 10 minit. Kemudian panaskan minyak. Seterusnya masukkan bawang Holland yang telah dicincang. Kemudian masukkan 1 pack paste tom yum. Kemudian kacau bahan-bahan tersebut sehingga merata. Seterusnya masukkan whipping cream sebanyak 1 kotak. Dan juga masukkan susu dash lady full cream milk 1 kotak. Dan akhir sekali masukkan spaghetti yang telah direbus. Sebagai penghias makanan, kita juga boleh taburkan sedikit kepingan cili. Oleh itu, siaplah spaghetti tom yum dan sedia untuk dihidang. Ini kita ada pelanggan pertama kita, iaitu Encik Afiq ya. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua manusia yang telah melihat video ini. Okey, Encik Afiq, macam mana rasa masakan saya ni, Encik Afiq? Sabar. Okey, kita rasa dulu. Bunyi sikit, Encik Afiq. Oh, kuat bunyinya. Rasa dia sedap. Macam mak saya masak. Boleh jadi chef. Baiklah, terima kasih Encik Afiq. Baiklah.